Barang baru sampai. Kita nak loading dulu Okay, kita ada kipas 2 biji. Ni kuda ni nanti kita pasang. Lepas tu kita ada stroller, meja makan pun kita ada. Kita ada baby cot, kursi baby. Kipas lagi satu Kipas semua baik-baik Ada total berapa kipas? 2. Total kipas ada 2. Ni untuk budak-budak punya Dia ada cermin meja solid. Solid Dia siap. ada kursi dia. Siap kursi Dia boleh buka. Anak-anak orang kaya punya. Ni dia boleh buka Kita bersihkan nanti baru nampak shiny sikit. Kita bersihkan Ha. Tekan ni dia boleh buka. Boleh laras, panjang pendek semua boleh. Nak tutup dia tekan sini je. Tutup. Macam tu je Simple je. Ini bawah ni atas Dia ada roda. Kalau nak tekan ni, dia dekat bawah ni dia boleh tekan. Macam tu. Boleh bawa ke mana sajalah. Boleh lipat lah. Premium. Ni kursi untuk? Ni kursi untuk meja makan. Meja makan punya? Ni ke kuda? Kuda untuk baby. Kuda baby ni tadi. Jongkit-jongkit. Jongkit-jongkit baby. Tu nak kena pasang. Okey, ni meja makan. Ni untuk 4 seater punya Dapat 2 macam tu, lepas tu satu dia punya bench ni. Lepas tu nanti dia punya meja kat tengah lah. Alright. Tu dia punya meja. Ni untuk baby Ni baby coat. Tapi boleh siap pasang lah. Tu dia punya tilam, tu dia punya katil dia. Tu meja makan rupa dia macam ni lah. 2 kursi dengan 1 bench. Okay, kita ada dapat satu ni almari, drawer, 1, 2, 3, ada 4 drawer dia Right, ni ada satu dapat kapet Turki 2 ton. 2 ton punya kapet Turki. Kalau harga baru dalam 300 lebih ni. Tapi kita nak tolak murah-murah aje. Siapa nak PM dia je. 2 kursi ni. 1 kursi ni harga baru kat Shopee 500 lebih. Kita dapat 2. Kita nak tolak sekali 2 ni. Kita tolak harga murah aje. 2. Kasut pun ada. Yang ni lampu IKEA. Okay, rak ni pun kita ada. Roller kita ada berapa? Scooter 1, 2, lepas tu 3. Nampak je macam ni. Dia brand Ocello. Yang ni harga baru 150 lebih kat Shopee. Tapi tolak murah-murah je. Lepas tu kita ada baby walker ada. Ni untuk budak-budak. Ni IKEA punya. Jadi harga baru dia 500 lebih. Nanti yang comot-comot tu semua abang bersihkan lah. Okey, ni yang abang cakap tadi. Ni dia punya kursi, ni dia punya meja. Kalau ada anak-anak perempuan, boleh lah untuk bersolek. Ni sebahagian. Nanti akan penuhkan lagi. Baru sikit je ni. Kedai ni semua kita akan penuhkan. Nampak? Tadi comot kan? Dah bersih. Alright, kedai kita kat mana? Kedai kita dekat Tambak Pontian Kalau korang pusing kat Tambak Pontian tu, nanti mesti korang akan lalu depan ni Okey, ini Kometai. Alright. Ni yang pakaian kanak-kanak ni. Ni nanti jadi bandel kita. Okey. Sebelah Port Lama. Betul-betul sebelah Port Lama.